Assalamualaikum semua, salam study week. Hari ni kita masuk topik normal distribution. Jom kita tengok soalan yang tertera di skrin anda. Suppose that the distribution of fluoride concentration in the water supply of a housing area is normal. Perkataan normal kat sini bermaksud the question indicates that soalan ni follows normal distribution. So sama ada dia cakap normal, normally distributed, follows normal distribution. So, soalan-soalan normal memang akan ada mention yang normal dekat situ. Itu first hint. Second, dia bagi maklumat ni. Is normal with mean 150 and variance 400. Soalan normal memang dia akan bagi satu mean, satu lagi sama ada variance ataupun standard deviation. Okay, so kita sebenarnya ada X distributed secara normal. Okay, kemudian dengan mean 150, selepas itu variance adalah 400. Okay, so penulisan ini betul. Cuma, bila kita jawab soalan A dengan B ni, kita akan melalui satu proses yang dinamakan standardization. Di mana standardization tu adalah Z sama dengan X minus mu over sigma. Sigma ni apa? Standard deviation. Tetapi dalam soalan dibagi variance. So, kebiasaannya pelajar terlepas pandang ataupun tersilap dalam menulis ini. So, saya suka nak remind, sekiranya anda diberi variance, tuliskan standard deviation dia berapa. Okay, so maknanya sekarang ni bila variance itu adalah 400, so sebenarnya kita ada sigma square is 400. Bermaksud, sigma sahaja adalah punca kuasa bagi 400, iaitu 20. Okay? So, kalau soalan tu dah bagi standard deviation awal-awal, awak selamat. Tapi kalau dia bagi variance, saya nak nasihatkan supaya letakkan ataupun tuliskan di tepi itu yang kita sebenarnya nak guna standard deviation. So, punca kuasakan dia siap-siap untuk kita dapat sigma. Okay, jom tengok soalan A. Calculate the probability that the fluoride concentration falls between 120 and 180. So, this is how you answer this question. So, untuk soalan A, kita diminta mencari P. X is between 120 dengan 180. Since normal ni bawah continuous distribution, ada equal sign ke tak ada equal sign ke sama je. Okay, dalam kes normal, kita tak perlu nak tolak satu atau tambah satu. Okay, so kalau dia between 120 dengan 180, between 120 dengan 180. Dia bukan akan jadi 121 dengan 179. Dia tak perlu tolak atau tambah satu. Okay, so sebelum kita boleh solve ni, kita kena buat proses standardization. So, kita akan tuliskan dia sebagai, ringkasnya lah, standardization ni adalah kita convert X kepada Z. So, kita ada 120 tolak 150 per 20. Less than X tolak 150 per 20 less than 180 tolak 150 per 20. Seterusnya, kita dapat dekat sini P negative 1.5 less than, ini dah jadi Z lah. Ini pun jadi 1.5. So, kita akan dapat begini sebenarnya. P, Z is less than positive 1.5. Kita ambil ini dulu lah. Lepas tu, kita tolak yang kurang daripada PZ less than negative pula. So, kita ada tolak P, Z less than negative 1.5. Yang ini tak ada masalah. Ni cun. You can just refer to the table, you get the answer. Tetapi ini yang saya nak ajar ni. So, bila kita ada less than negative ni, nak handle macam mana? So, saya akan ajar macam mana kita nak draw bell curve. Initially, we have this bell curve. Untuk negative 1.5. Okay, sebelum tu, bila kita lukis bell curve, okay, lukis ni biasanya kalau tak ada arahan dalam soalan, tak perlu. But it's better for you to sketch the bell curve ataupun normal punya diagram, so you can visualize area mana yang kita nak kira sebenarnya. So, according to this, kita ada PZ less than negative 1.5. So, bila kita ada less than negative 1.5, roughly kita ada dekat sini. Okay, so this is negative 1.5. Kemudian, since tengah-tengah tu 0 dan kanan tu positif, kita boleh mirrorkan dia kepada sini. Okay, ini 1.5. Maknanya apa tau? PZ less than negative 1.5 sebenarnya sama sahaja dengan PZ more than positive 1.5. According to this. Okay, benda yang sama.
Namun begitu, dalam table pula, more than ni tak ada. So, how do we, sekarang ni kita abaikan ni pula. Okay, kita dah tahu yang less than negatif sama je dengan more than positif. Okay, so kita abaikan ni, kita abaikan ni. Okay, so tinggalkan yang positif je. Alright, so how do you calculate this area? Senang je sebenarnya. Dalam table memang tak ada, tapi sebenarnya you can just take the whole area which is 1, tolaklah yang sebelum dia. Okay, yang ni sebelum ni. Bila kita buat satu tolak yang sebelum ni, maka dapatlah yang ini. So sebenarnya macam mana ni? P Z less than positive 1.5. Okay, ni dah okey dah, tak ada apa. Okay, kemudian kita ada tolak kurungan 1 tolak P Z less than 1.5. Okay, jadi kalau kurang clear, cuba dengar balik, rewind balik video ni dan fahamkan macam mana daripada ni jadi ni dan jadi ni, lepas tu jadilah 1 minus yang positif ni. Okay, so now we have 1.5 untuk kita cari dalam table. So jom kita cari. So 1.5 is quite easy sebab dia 1.50 kan. So ngam-ngam kita ada dekat sini 1.5 iaitu sini. So kita ada 0.93319. Okay, jom. So we have here 0.93319. Lepas tu kita ada minus 1 plus another 0.93319. So dengan menggunakan bantuan kalkulator DIY, kita dapatlah jawapan 0.8663. Selesai. Faham? Senang kan? Alright, dekat sini apa careless mistake yang biasa berlaku tau. Bila kita convert ini kepada satu tolak ni, ramai yang terlupa nak consider kurungan. Bila dia terlupa nak consider kurungan, maka ini jadi tolak dan tolak. Tapi bila ada kurungan nampak ni? Ni kan tolak tambah. Always make sure to put bracket so that you know kita sebenarnya tolak satu tambah probability. Okay, moving on. Soalan yang B. Dia tanya, if the probability that the water supply contains a minimum fluoride, okay, keyword dia minimum kat sini, of M, 0.121, find M. Maknanya untuk soalan B ni kita ada, when P, X is more than M, sebab dia kata minimum of M, adalah 0.121. So, tugas kita adalah mencari M. So, how do we visualize this with normal curve? Bila kita ada dua diagram yang kita boleh consider. Okay, satu macam ni. Di mana M tu dekat sini. Satu lagi, M tu dekat belah kanan. Yang ni. Okay. Mana satu yang betul? Yang ni ke yang ni? Sebab dia efek Okay, pemilihan ini efek kita punya final answer. So, this is how you do it. Dia kata when X is larger than M, sebab M ni minimum, mana nilai M ni terendah. When X is larger than M, kita dapat 0.121. Maknanya area selepas M adalah 0.121, which is what? 12%. Okay. 12% ni kecil ke besar? Kecil kan? So, adakah logik this is 12%? Sebab kalau ni 12%, maknanya ni berapa ni? Ni 88 tu. Kalau ni 12%, yang ni 88. Yang mana lebih logik? Okay, yang sebelah kanan. Okay, kenapa yang sebelah kiri ni bahaya kalau awak terambil? Sebab belah sini, kalau M tu belah sini, M ni negatif. Okay, so you have to be careful. Bila tengok dia more than ke less than ke ada satu nilai kat sini, tengok logik tak area yang sebesar itu dengan nilai macam tu. Ataupun area tu sekecil itu dengan nilai macam tu. Okay, so the correct one is this one. Yang positif M, bukan negatif M. Faham Okay, so kita buat standardization. So kita ada P, X ni saya tulis Z terus lah Z is more than M minus 150 over 20 equals to 0.121. Again, our problem is kita tak dapat nak cari value dekat table kalau dia more than. Okay, so saya lukis lagi sekali supaya awak nampak So sekarang saya lukis diagram yang betul lah. Saya padam ini. Saya lukis diagram yang sebenar dia. So now what we have here is actually macam ni. Okay, kita ada M kat sini. Dan yang area yang berlorek ni adalah 0.121. Okay, lepas tu kan, cuba tengok kalau kita ada more than M, kita ada 0.121. Kalau kita ada less than M, berapa? Maknanya kalau kita ada 121 dekat sini, berapakah baki dia? Baki dia dekat sini adalah 0.879.
So sebenarnya daripada diagram ni alone, kita boleh transform equation yang Z more than M minus 150 over 20 ni kepada P Z is less than M minus 150 over 20 dapat 0.879. Betul tak? Kan logik kan? Kita tengok lagi sekali. Kalau dia more than M minus 150, inilah, ni sebenarnya M minus 150. Sorry, saya silap tulis. This is M minus 150 over 20. Okay. So, tengok logik dia. Kalau dia more than, dia was 0.121. Ini. So, kalau dia less than, dia is 879. Kan? Kan? Betul tak? Okay. So, kalau dia less than, barulah kita boleh cari dalam table. So, jom kita cari value 0.879 dalam table. Cari 879 di mana? Oh, cantik. Dia ngam-ngam kat sini. Kita highlight dulu. Okay. So, dekat mana dia ni? So, dia dekat 1.17. Kita boleh tulis macam ni lah. Kita tulis lah from the table. Okay. Kita dapati when P, Z is less than 1.17, dapat 0.879. Maka M tolak 150 over 20 dapat 1.17. Lepas tu algebra je lah. Maka selesaikan persamaan ini maka dengan menggunakan bantuan kalkulator. 1.17 darab 20 tambah 150. Dapatlah 173.4. Itulah jawapannya. Faham? Mudah saja kan? Alright. So that concludes the video for normal distribution. So I hope so far video-video saya ini membantu perjalanan ulang kaji matematik anda. So with that, I'm signing off. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.